Okay, ibu dekat homestay sekarang ni. Dekat homestay ni, dia perlukan tisu tau. So, ibu nak letak tisu ni dekat homestay kat belakang ni lah. Sebab tak ada tisu. Kebetulan ibu ada tisu batik ni tau. Korang mesti nak tahu kan tisu batik ada ke? Cantik ke? Jom kita tengok. So, kita akan buka dulu. Kita tengok dulu. Sebab ibu pun sendiri pun tak sabar. Tak sabar tengok dia punya tisu tu. Jenis batik ni kan, dan jarang. Kalau kita nampak macam tisu biasa tau, tisu macam gantung-gantung tu kan, biasa ibu tunjuk kat korang gantung-gantung kat yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 guys. Ada 5. Jenis yang macam ni tau. Korang tahu tak? Okay, 1. Wah, cantiknya. Nampak ni? Cantiknya. So, ibu off lighting dulu. So, korang boleh tengok dia punya ni, design dia. Okay, ni yang colour biru. Okay. 2, hijau. Hijau ya, hijau. Okay, dia punya buka tu dekat sini. Nampak tak dekat sini? Korang boleh buka dekat sini. 2, 3. Wih, cantiknya. Ini kalau letak kat kereta ataupun korang letak dekat toilet, memang cantik lah. Dia auto boleh buat korang punya orang kata toilet tu ataupun dalam kereta tu lebih cantik tau. 3, 4. Wih, cantiknya. 4. Dan the last one, nombor 5. Wow, korang tengok ni. Inilah baru orang kata tradisi orang-orang Malaysia kan, batik kan. So, yang ni dalam ni ibu tak pasti ada berapa set. Kita buka satu dulu. Nak buka mana dulu ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keladi, macam tu ke? Sekejap. Kita akan buka. Sebab semua cantik. Jadi kita akan buka yang hijau dulu. Kita buka yang hijau. Sebab dah lalang dia dah macam dah terkoyak tu kan. Kita buka. Tada! Nampak tadi? Dia just tarik. Tarik macam ni. Lawa weh. Kat dalam ni macam banyak je weh. Nampak ni? Nampak tak? Banyak. Kualiti dia. Kualiti tisu ni. So, kalau korang suka nak nampak rumah korang cantik kan, mesti nampak kemas, korang takkan sangka benda ni tisu tau. Tahu tak? Nanti tengok design dia. So, korang boleh klik dia dekat beg kuning tu. Ibu beli sebab dia punya packaging dia sangat lawa ya. Memang tradisi orang Malaysia lah namanya kan. Sebab dia gunakan batik. Batik. Okay, so that's why ibu akan beli lagi yang ni. Batik ni memang cantik. Sangat cantik. Korang boleh klik dekat beg kuning tu. Lawa.